Aduh, sakit perut saya. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab saya lambat makan. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Dah lama saya tak buat video kan. Satu lagi dekat kampung saya ni sekarang ni, line dia memang tak boleh nak cakap apa lah. Internet dia memang kurang bagus. Nak buka Facebook pun tak boleh. Nak buka TikTok pun tak boleh. Semua tak boleh. Rasa-rasa dah seminggu dah macam ni. Sekarang ni kan hari tu saya cakap saya nak buat video. Nah, ni dah sampai. Kita beli. Tapi kita beli 4 tingkat saja sebab tak ada yang 5 tingkat. Kita tengoklah macam mana dia. Tinggi ke tidak. Abaikan kulit yang hitam, muka yang pucat dan belakang tu bertaburan. Biarkan. Jom kita tengok. Okey, dah siap. Tapi kita beli 4 tingkat. Yang datang 3 tingkat sahaja. Yang belakang tu rupanya tak ada penutup. Saya letak kotak dia tadi. Kotak bekas dia letak belakang tu. Jadi dia jadi macam ni. Nah. Inilah kalau kita beli yang murah tanpa meneliti kualiti dia macam mana, dia jadi macam ni lah. Tapi tak apalah, kita pakai je dulu. Yang penting dia masih boleh dipakai lah. Dia jadi macam tu. Okey lah, tak apa. Panas dia ada ubat kepanasan dia. Kejap lagi nak angkat kain yang kita jemur tu, baju tu kita nak lipat terus. Kita ambil anak kita dulu dari sekolah. Pintu, aduh.